Petros ni bukan sekadar syarikat minyak. Dia kunci masa depan ekonomi Sarawak. Kau tahu tak, sekarang ni Sarawak tengah buat benda yang besar. Bukan pasal soal politik, tapi pasal otonomi ekonomi, especially dalam sektor tenaga. Dan kalau kau dengar nama Petros, jangan ingat tu sekadar syarikat minyak biasa. Petros ataupun dikenali sebagai Petroleum Sarawak Berhad ditubuhkan pada tahun 2017 lepas Sarawak mula push nak hak negeri dalam sumber asli dan juga oil and gas. Isunya simple. Selama ni Petronas je yang kontrol hasil minyak dalam negara, termasuklah dari bumi Sarawak. Tapi sekarang Sarawak dah kata, hey, ini negeri aku, sumber aku, hasil aku pun aku nak kontrol. Dan itu bukan gimmick politik, itu strategi ekonomi. Petros bukan nak ganti Petronas, tapi Petros yang ditubuhkan hari ini adalah untuk pastikan Sarawak dapat hak penuh dalam perjanjian cari gali, pengeluaran dan pengedaran tenaga dalam wilayah mereka sendiri. Ini penting sebab selama ini hasil minyak banyak keluar dari Sarawak, tapi decision dibuat dari KL. Sekarang ni Petros dah mula bangunkan pipeline, stesen gas, dan bahkan mereka ada rancangan nak masuk dalam sektor hidrogen dan tenaga yang boleh diperbaharui. Siapa sangka kan? Sebelum ni orang nampak Sarawak lambat, tapi sekarang dia yang lead dari segi sovereign energy management. Benda ni penting untuk ekonomi Sarawak sebab bila kau ada kontrol ke atas tenaga, kau automatik kontrol banyak benda lain. Contohnya pelaburan, industri hiliran, peluang pekerjaan dan juga rundingan dengan kerajaan pusat. It's all about economic bargaining power. Dan untuk rekod, Sarawak adalah negeri dengan rizab minyak dan gas terbesar dalam Malaysia. Jadi logik ke kalau dia nak urus sumber sendiri? Dengan Petros, Sarawak bukan je kawal pengeluaran, tapi juga mula buat joint venture, JV dengan syarikat luar dan bangunkan infrastruktur sendiri. Apa kita boleh belajar dari Petros? Yang pertama, bila kau ada kuasa kawal sumber sendiri, kau boleh bentuk ekosistem bisnes yang lebih berdaulat. Kau tak perlu tunggu orang lain untuk tentukan masa depan kau. Yang kedua, strategi Petros ni adalah blueprint bagaimana sebuah negeri atau entiti boleh bina kuasa ekonomi melalui ownership of infrastructure, bukan sekadar jadi pengguna. Dan yang ketiga, ini bukti bahawa dalam dunia moden, energi bukan sekadar komoditi, ia adalah alat kuasa. So next time kau dengar nama Petros, jangan anggap tu macam syarikat minyak negeri yang biasa-biasa. Itu adalah kunci kepada masa depan ekonomi Sarawak dan mungkin contoh untuk negeri lain.